Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamadi bin Salih akan membentangkan artikel kami yang bertajuk Pertindihan Bidang Kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, Analisis dan Solusi. Seperti yang kita tahu, di dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia, terdapat perkara 121 dalam kurungan 1A yang memberikan bidang kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah. Perkataan eksklusif itu bermakna ianya tidak boleh diganggu oleh Mahkamah Sivil, iaitu Mahkamah Awam. Ini juga bermakna bahawa Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa yang khusus yang tidak boleh diambil oleh Mahkamah Sivil. Sebenarnya sejarah kepada artikel 121(1)A ini, kalau kita lihat daripada kes Latifah binti Ma'zin, di mana Mahkamah Persekutuan sendiri, Mahkamah Sivil kita yang tertinggi adalah Mahkamah Persekutuan, di bawah pada ketika itu alasan penghakiman yang diberikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid. Beliau menyatakan bahawa sebelum adanya bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah itu, seringkali kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah, contohnya yang melibatkan hadanah, hak penjagaan, juga dibawa di Mahkamah Sivil. Jadi di sana akan mewujudkan dua penghakiman yang berlainan daripada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Kalaupun tak berlainan, ianya adalah diberikan oleh dua mahkamah yang berbeza lah. Jadi sesudah adanya perkara 121 kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan tu, sebenarnya apa yang diharapkan adalah agar bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah untuk mendengar dan membicarakan kes-kes yang memang di bawah bidang kuasanya tidak lagi dicampuri ataupun diventilatedkan di Mahkamah Sivil lah kan. Dan ini sepatutnya telah memberikan solusi pada ketika itu, namun seiring dengan peredaran zaman dan bertambah kompleksnya kes-kes yang dibawa ke mahkamah, kita dapati telah beberapa kali juga kes-kes di mana yang dibawa ke Mahkamah Syariah dibawa juga ke Mahkamah Sivil atas persoalan-persoalan isu yang dibangkitkan, yang kita lihat di bawah isu pertindihan bidang kuasa. Bukankah sepatutnya bila ada perkara 121A itu, isu pertindihan bidang kuasa ini seharusnya tidak lagi wujud? Di atas kertas itu yang kita harapkan. Namun secara realitinya kita tidak boleh lari dari situasi di mana ada keadaan yang mana persoalan itu kena dijawab oleh Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Syariah, tetapi kes itu pula didaftarkan secara induknya di salah satu mahkamah tadi. Ini yang akan saya cuba huraikan dengan merujuk kepada perbahasan yang agak panjang lebar diberikan dalam kes Latifah binti Ma'zin itu sendiri. Kalau kita lihat di manakah punca kuasa kepada penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah ini? Ia sebenarnya yang seperti kita ketahui, setiap negeri akan membina sistem kehakiman syariahnya sendiri, termasuklah wilayah persekutuan. Ianya berpunca kuasa daripada Jadual ke-9 Senarai Negeri Perenggan 1. Okey, di dalam Perenggan 1 ini, bidang kuasa telah diberikan kepada Badan Legislatif Negeri DUN untuk menggubal undang-undang bagi mewujudkan sistem mahkamah syariahnya sendiri. Jadi di sana kita tahu bahawa penubuhan sistem mahkamah syariah itu adalah tertakluk di bawah bidang kuasa legislatif negeri. Jadi dalam perenggan yang sama, Perenggan 1 Jadual ke-9 Senarai Negeri itu juga disenaraikan perkara-perkara yang boleh digubal oleh Badan Legislatif Negeri dan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah itu.
Okey, maknanya perkara pertama yang kena dibuat oleh Badan Legislatif Negeri adalah menggubal undang-undang bagi penubuhan kehakiman syariah di negeri masing-masing, dan juga menggubal undang-undang yang diperuntukkan yang diberikan kuasa untuk Badan Legislatif Negeri untuk menggubal perkara-perkara yang ada di Perenggan 1 Jadual ke-9 tersebut. Jadi Perenggan 1 itu juga memberikan satu parameter perlembagaan lagi terhadap bidang kuasa mahkamah syariah, iaitu perkara-perkara yang terdapat di Perenggan 1 itu yang telah digubal oleh Badan Legislatif Negeri adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, asalkan dengan syarat lagi pihak-pihak yang membawa pertikaian itu ataupun rujukan kes itu adalah beragama Islam. Jadi yang kita tahu syarat yang dikenakan di bawah Perenggan 1 itu adalah ada dua. Yang paling utama yang pertama adalah syarat pihak-pihak hendaklah beragama Islam. Yang kedua, subject matter kes itu adalah perkara-perkara yang ada dalam Perenggan 1 tadi. Contohnya adalah urusan-urusan kekeluargaan, personal matters, Muslim personal matters, perceraian, pernikahan, pertunangan, Muslim punya isu-isu, contohnya hibah, Okey, jadi sekarang ni bila kita tengok persoalan subject matter itu sudah jelas diperuntukkan di bawah Perenggan 1 Jadual ke-9 Senarai Negeri tadi. Tetapi dia disyaratkan pula pihak-pihaknya hendaklah beragama Islam. Saya berikan satu senario di mana contohnya hibah. Hibah ini adalah bidang kuasa legislatif negeri untuk menggubal undang-undangnya, dan ia juga adalah bidang kuasa mahkamah syariah untuk mendengar kes hibah tersebut. Sebab hibah adalah suatu bentuk pemberi milikan di bawah sistem undang-undang syariah. Dan saya sendiri ada kes yang memang saya handle, di mana kes itu dibawa ke mahkamah sivil setelah mahkamah syariah memberikan perintah yang mengesahkan hibah tersebut. Tetapi pihak yang cuba untuk mempersoalkan hibah itu adalah tidak beragama Islam. Macam saya cakap tadi, syarat subject matter itu adalah hibah contohnya. Tetapi dia juga dikaitkan dengan pihak-pihaknya hendaklah beragama Islam kedua-duanya. Tetapi kalau salah seorang yang cuba mempertikaikan hibah itu tidak beragama Islam, sudah tentu mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes ataupun mendengar pembelaan daripada pihak yang tidak beragama Islam itu. Sedangkan seperti yang kita tahu, hibah juga boleh diberikan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi terdapat isu pertindihan bidang kuasa di sana. Jikalau yang menuntut itu, menuntut hibah itu tidak beragama Islam, dia tidak boleh masuk ke sistem kehakiman syariah untuk mendapatkan haknya dalam hibah. Ataupun dia ingin membantah hibah tersebut dengan mengatakan bahawa dia ada kepentingan terhadap harta itu. Dia pula tidak boleh memfailkan pembelaan dia sebab dia bukan beragama Islam. Tetapi, seperti yang dibincangkan dalam kes Latifah binti Ma'zin itu, adakah itu bermakna memandangkan dia bukan beragama Islam dan mahkamah syariah tidak boleh mendengar kesnya di atas sebab tiada kelayakan keagamaan, sebab syarat yang diperuntukkan di bawah perlembagaan itu untuk mahkamah syariah hanyalah untuk mendengar pihak-pihak yang beragama Islam. Jadi mahkamah syariah tidak boleh mendengar orang yang tidak beragama Islam itu. Adakah itu bermakna memandangkan mahkamah syariah tiada bidang kuasa di sana, mahkamah sivil pula ada mendapat bidang kuasa untuk keadaan sedemikian? Seperti yang dinyatakan oleh Tun Abdul Hamid dalam kes Latifah binti Ma'zin itu, ia tidak sebegitu. Just because mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa, itu tidak bermakna mahkamah sivil pula mendapat bidang kuasa. And vice versa. And just because mahkamah sivil ada bidang kuasa, ini untuk kes-kes lain,
itu tidak bermakna Mahkamah Syariah tidak beri bidang kuasa. Sebab perkataan di bawah artikel 1211A itu secara khusus menggunakan istilah eksklusif. So maknanya ada keadaan di mana kedua-dua mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap satu pertikaian itu. Jadi di sini adakah terdapat solusi yang patut kita rungkaikan untuk mengatasi keadaan yang sedemikian? Sebenarnya ianya dibahaskan, saya suka merujuk dalam kes Latifah binti Mazin itu, Tun Abdul Hamid menyatakan ini bukanlah masalah judiciary, sistem kehakiman, sebab sistem kehakiman hanyalah tidak boleh membuat undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis itu hendaklah dibuat oleh parlimen ataupun Dewan Legislatif Negeri mengikut bidang kuasa masing-masing di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi ianya adalah sebenarnya isu badan legislatif yang sekarang ini cuba untuk diselesaikan oleh sistem kehakiman. Namun begitu, mahkamah tidak boleh memberikan solusi yang mampan terhadap perkara yang sepatutnya digubal oleh penggubal undang-undang. Jadi dicadangkan dalam kes itu bahawa suatu pindaan hendaklah dibuat terhadap Perlembagaan Persekutuan, kerana apabila perkara 121A itu diwujudkan pada ketika itu, konteks masyarakat Islam pada ketika itu masih lagi dalam konteks yang belum kompleks. Contohnya macam harta pencarian masih lagi merujuk kepada harta-harta pertanian, kebun, getah. Manakala kalau kita tengok sekarang harta pencarian itu sudah pelbagai saham-saham syarikat, macam-macam unit amanah yang dahulunya belum lagi bersemarak kesnya seperti sekarang ini. Jadi dicadangkan agar pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang bertulis yang berkaitan dapat dibuat oleh badan legislatif persekutuan ataupun negeri masing-masing supaya dapat menangani masalah pertindihan bidang kuasa yang dialami oleh pihak-pihak yang ingin membawa kes mereka di mahkamah yang sama ada mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah, seperti situasi yang saya terangkan tadi, salah satu contohnya. Dan dalam artikel kami ini kami rungkaikan pelbagai lagi hasil kajian yang agak mendalam untuk dibaca, dan untuk setakat itu saya rasa kalau tuan-puan ingin dapatkan maklumat yang lebih dalam, silalah baca artikel kami yang kami sediakan bertajuk Pertindihan Bidang Kuasa Antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, Analisis dan Solusi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.